من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama yang pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi itu ataupun pagi ini surilah bahasa wajah. Pagi ini kita sama-sama datang hadir atas izin daripada Allah, atas kurniaan taufik, inayah serta qudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita dapat hadir di Dewan KSFA untuk sama-sama kita melaksanakan majlis akad nikah di antara saudara Abdul Rashid bin Khairuddin dengan pasangannya Hazwani binti Roslan. Okey. Jadi Abang Abdul Rashid, cuba kita tanda orang pelaminnya betul ke sini? Betul lah. Yang ni satu antara tiga orang. Tengah-tengah lah. Okey, Allah betul lah. Sekarang Nabi, sekarang Allah betul lah. Jadi alhamdulillah. Iaitu yang berada di atasnya adalah Hazwani binti Roslan. Baiklah, insya-Allah kami nanya untuk pengesahan di antara pengantin supaya betul orangnya. Okey, baiklah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingin juga saya sekali lagi memperkenalkan wali dan juga para saksi yang telah dipertanggungjawabkan. Wali kepada Hazwani binti Roslan ialah Roslan bin Abu yang berada di sebelah kanan kami. Hazwani, siapa tak dengan kita? Siapa tak dengan kita? Bapa selaku wali kita pada berdoa. Alhamdulillah terima kasih Hazwani. Dan insya-Allah saksi-saksi yang telah dilantik, yang pertama Ayahanda Kadri bin Abang, Ayahanda Musa bin Mat, Ilis Ahmad, Kakanda Abdul Hakim bin Khairuddin dan Kakanda Muhammad Najib bin Muhammad Amin. Okey, jadi insya-Allah tujuan para saksi berada di hadapan bukan hanya duduk sahaja. Okey, adalah tujuannya adalah untuk mengesahkan lafaz qabul pengantin lelaki. Andai kata lafaz qabul pengantin lelaki dibaca dengan jelas, dibaca dengan sempurna, maka jawablah sah. Jangan mengangguk-anggukkan kepada sahaja. Okey, saksi kita akan menghadaplah. Okey, bila mana sudah bunyi, tak ada bunyi daripada saksi, maka kita tak tahu jawapannya apa, sah atau tidak. Kalau nak ulang balik akan macam kita. Jadi kena dijawab, dijawab sebab akad nikah dia akan bermain dengan lafaz insya-Allah, termasuklah lafaz ijab dan qabul daripada wali dan juga pengantin lelaki. Jadi insya-Allah kita semak rukun nikah ini. Pengantin lelaki dah ada, pengantin perempuan pun dah ada, wali pun dah ada, saksi-saksi pun dah ada. Jadi insya-Allah sebelum kita melengkapkan rukun nikah kita rukun nikah saudara Abdul Rashid dan juga Hazwani, insya-Allah kami nak bertanya lah dengan Abdul Rashid lah. Okey, pun apa? Slip lah. Okey, pegang mikrofon dah.
Ada soalan banyak Mu'tazilah Palestin boleh saja. Okey, kemudian kita oleh kerana untuk kita akan dinikahkan dengan Hazwani, berapakah mas kahwin kita kepada saudara Hazwani binti Rostam? 120 dibayar tunai ke maybe to you? Tunai. Okey, baiklah. Jadi saksi itu ada ya, baiklah, selesai. InsyaAllah mas kahwin pun dibayar dengan tunai. Jadi insyaAllah ada selaku wali lah kepada saudari Hazwani binti Rostam. Kami minta banyak lah kelakar kita dalam bahasa juga ya, ada katanya sebagai dalam wali mana ada setuju sih kita nikah dengan dua rasa sebut saya ini. Punya setuju kita online, mesti setuju pergi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hazwani, bapak nanya, setuju kasih kita nikah dengan Rasul? Setuju kan? Oke, alhamdulillah setuju Ustaz. Terima kasih Hazwani ya. Makin kita dah cakap bapak belum dah habis soalan dia dah setuju awal. Alhamdulillah. Benar, alhamdulillah. Jadi semua setuju. Menyambut wali itu nak beritahu. Oh ya, Wali banyak dengan anaknya. Tiba aja kalau anaknya nak on, bapaknya on dua. Baiklah insya-Allah. Jadi baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bang boleh kita mikrofon ini. Boleh okey. Cuba tak baca lafaz yang kita dah tadi. Dengar kena 3 bulan dah tadi. Cuba tak dengar dulu. Halo. Cakap. Cakap tak tengok muka tak tulisan. Macam kita tanya. Okey. Aku juga Hazwani binti Rostam dan Rostam sebanyak 110 bulan. Cuma kan? Boleh kan? Sah. Okey, belum saksi ya. Nanti insya-Allah bila mana dalam keadaan macam tu, kita rasa okey sih dengan nafas saya. Mana-mana dia boleh. Kita mau ketok okey sih. Okey juga. Ini rasa saya senang untuk rasa senang bila membagi orang supaya mudah daya. Mudah mudah untuk kita nafas ke sana. Jadi insya-Allah yang dapat kita macam sekarang insya-Allah. Jadi mana datang kita ikut. Maka insya-Allah kita ada sediakanlah 60 skripnya. Okey. Jadi tak naga di situ saudara namanya Desya, saya menikahkan engkau dengan anak saya nama yang penuh. Okey, dengan mas kahwinnya 120 tunai. Okey, cuba tak bersalah. Okey, just supaya nampak. Okey. Okey. Jadi yang ada saya cobalah supaya kita wali kan. Jadi syaratnya yang ada bila mana pada akhir lafaz azab kita 120 ringgit tunai. Okey, 120 ringgit tunai. Yes, jangan ditekan pula lah, buah meja. Slow je lah, slow. Yang penting ada sign lah, ada signal lah. Okey, dengan mas kahwinnya 120 ringgit tunai. Angkat tangan. Angkat tangan kan? Angkat tangan. Jangan komentar lelaki angkat tangan. Okey. Bapak angkat tangan. Okey, signal je lah. Jadi kita terus jawab lah. Saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Munasabah dan tangan orang. Kamu sudah tulisannya ada di sini. Boleh boleh. Okay. Jadi insyaAllah ada. Boleh lah. Okey. Sekarang cubalah. Terus jalan okey, boleh. Lepas tu. Okey, boleh. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi mudah-mudahan urusan ijabah qabul dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan doa mana berlaku adalah mudah-mudahan Allah Taala mudahkan lisan kita. Allah Taala permudahkan segala urusan, lancarkan lisan kita dua untuk melafazkan ucap dan qabul insya-Allah. Jadi sebelum memulakan ucapan qabul, sama-sama kita istighfar, syahadah dan selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah
Baik baca loh ayat di hadapan tak ada. Tak perlu bismillah lagi, kita terus jalan insya-Allah. Dia dapat sekian abang. Okay. Jadi selepas selesai saya akan datang reaksi sisa saja. Kalau usah dah usah. Okey, lihat saya nak. Okey nak. Ujuk. Ujuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka 'ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Rashid bin Khairuddin, saya menikahkan engkau dengan anak saya Azwani binti Roslan dengan mas kawinnya 120 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang Alhamdulillah. Barakallahu wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin ini dalam kebajikan setiap waktu. Hubungkanlah mereka berdua dengan kasih sayang, mesra dan pertimbangan rasa yang berkekalan. Bimbinglah mereka ke jalan takwa. Kurniakanlah mereka berdua anak-anak yang baik yang menghormati juga ibu bapanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada kami sekalian agar kami menjadi hamba-Mu yang diridai di dunia dan di akhirat. Murahkanlah rezeki kami dan kurniakanlah kesihatan yang berkekalan dengan rahmat-Mu yang luas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, baiklah selesai untuk akad nikah. Jadi insya-Allah sebelum kami tazkirah dan sedikit khutbah, minta tak baca lafaz tadi tak boleh lah. Okey, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya, nama isteri saya, nama isteri Muhammad. Ingatkan nama isteri kan? Baca sini habis insya-Allah sekali. Walaupun Azwani tak ada dengar apa yang lafaz yang saya minta. Insya-Allah. adalah saya Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Abdul Rashid bin Khairuddin dengan bini bertaklim. Apabila saya tinggalkan isteri saya Azwani binti Roslan selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa tersebut. Padahal ditaatkan saya atau saya tidak bercampur dengan isteri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian dia bergantung kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak dulu. Alhamdulillah. Okey, buat tisu dulu dengan Nyamat nangis masa akad nikah ni bang, kita panggil dia sebagai halawatul iman. Okey, itu kemanisan iman bila mana ibadah manusia